Apa benda ni daripada aku dah RM1 ni? Aduh, aku ni memang betul tak? Doh, asal RM1 kau tinggal RM1 ni Doh? Kau tak nak ke RM1 ambil RM1 ni? Kau buang-buang RM1 ni macam sampah pula. Faham ni Doh? Alah, biarlah duit RM1 tu. Kau menilai bagi aku pun. Alah. Lepas tu aku tu betul-betul RM1 je. Jom lah gerak lah. Ada ke macam kau ni? Pelik lah kau ni buang duit. Aduh, kau ni. Tak faham lah kau ni. Kita tengah lepak dia. Jom lah lepak sekali dengan dia tu. Boleh lah kita makan-makan tempat banjir je kan. Kau nak tak tu? Yelah, sebab kau dah kaya sekarang kan. Dan kau pun dah ada apa segala-gala pun tak kena takut. Boleh lah. Aduh, aku tak nak lah lepak dengan dia kan. Dia tu lah. Dia tak selesa dengan aku kata tak. Dia tu lah miskin kata tak. Aku ni orang kaya kata tak. Dia bukan kaya sangat pun. Orang macam dia tu. Aku tu tak nak lah lepak dengan dia bawa. Oish, pedas betul mulut kau tu seperti cili. Wait, kau dengar ni baik-baik tau. Dia tu dulu kawan sahabat kita tau. Banyak tolong kau, banyak bantu kau. Dan dia bersama aku, bantu kau. Sekarang ni bila kau dah berjaya, kau tak nak bantu dia. Kau tak nak lepak dengan dia. Kau buang dia seperti duit RM1 macam tadi kau buang. Kau buang dia seperti RM1 yang tak ada nilai langsung pun di mata kau. Sekadar nama je duit tapi langsung tiada nilai. Dia tu manusia mat, dia tu orang. Walaupun dia tak ada pun duit, walaupun dia tak ada ilmu sekalipun. Tapi dia tu manusia. Dia ada perasaan dia sendiri. Walaupun kau nak buang dia jauh-jauh, tapi sebaik-baiknya aku boleh buang kau jauh-jauh. Sebab apa? Aku tak nak ada kawan yang pandang nilai seseorang, nilai satu benda ataupun nilai satu duit. Daripada aku kejar ataupun berkawan dengan macam tu, biar aku buang jauh-jauh. Sebab tak ada guna langsung. Baiklah aku kejar orang yang tak pandang nilai dan dia tak pandang pun kebijaksanaan ataupun kekayaan, tapi dia pandang seseorang itu dengan penuh keikhlasan sebagai seorang sahabat dan kawan buat selama-lamanya.